Hello guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Korang, hari ni kita nak apa? Hari ni kita nak main basikal hantu. So guys, macam aku cakap tadi, ya betul, hari ni kita nak pergi main basikal hantu. Kenapa aku cakap basikal tu hantu? Sebab basikal tu dah lama dan dia macam berhantu. Macam tu. So jadilah basikal berhantu macam tu. Tapi mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa kita orang nak main basikal berhantu? Sekarang dah pukul 3 pagi macam tu. Sebenarnya macam ni, Afan dia ada seorang kawan dekat sekolah yang suka sangat kacau dia macam tu. Sikit-sikit kacau, sikit-sikit kacau, sikit-sikit kacau macam tu. So Afan jadi macam stres lah macam tu. Lepas tu Afan cakap lah dekat dia, kau ni dah lah kacau aku, kau nak apa? Lepas tu kawan Afan tu cakap dekat Afan, boleh kalau kau tak nak aku kacau kau dah, dengan satu syarat. Syarat dia apa benda? Afan kena main basikal berhantu tu pukul 3 pagi. Dia kena ambil gambar dan hantar dekat orang tu, barulah orang tu percaya macam tu. Dan kalau korang nak tahu, basikal berhantu tu adalah basikal kawan tu. Macam tu, basikal dia berhantu. Kau tengoklah perangai dia pun dah macam hantu, basikal pun ikutlah berhantu sekali macam tu. So aku tak tahulah apa motif dia nak suruh Afan main basikal dia pukul 3 pagi, waktu macam sekarang, waktu malam lah macam tu. Aku tak tahu kenapa dia suruh Afan main basikal berhantu dia. Aku tak tahulah dia saja nak kenakan Afan ke apa benda. Tapi sekarang ni Afan lah yang beria suruh aku pergilah ambil basikal tu macam tu, kita main sama-sama macam tu. Tak pasal-pasal aku sekali kena main basikal hantu tu. Afan serius lah Afan nak pergi ambil basikal tu dan nak main basikal berhantu tu. Ya. Betul? Betul. Kau nampak tak? Afan punyalah dah serik, dah macam dah stres, dah kena kacau dengan orang tu. Lepas tu dia sangguplah ambil basikal berhantu tu semata-mata dah tak nak orang tu kacau Afan macam tu. So sekarang ni aku nak tolonglah Afan macam tu. Aku tak tahu nak tolong dia macam mana lagi. Nak panggil mak ayah budak tu ke apa, nak suruh mak ayah dia pukul budak tu ke apa, tak boleh lah macam tu. So sekarang ni aku try tolong macam tu. Sebab apa? Sebab kawan Afan pun macam budak, mestilah seumur macam Afan macam tu kan, budak. So mungkin dia tipu Afan je basikal berhantu macam tu. Sebab aku pun susah nak percaya basikal tu berhantu. Macam mana basikal tu berhantu? Basikal tu boleh colek Afan ke? Basikal tu boleh jalan sendiri ke apa? Aku tak tahu. So aku pun ada rasa ingin tahu. So sekarang ni aku akan tolong Afan dan kita akan main basikal berhantu, basikal budak tu macam tu. So sekarang ni jom kita mesej kawan Afan tu dan cakap hantarlah basikal tu. Hantarlah. Kita main sama-sama basikal tu. Dan aku harap sangat tak ada benda yang bukan-bukan jadilah. Walaupun tu budak, ada kemungkinan dia cakap benda betul juga. So korang tolonglah doakan kita orang tak ada benda-benda yang teruk berlaku dekat kita orang. Lepas tu korang tolonglah aku sekali, tolong subscribe channel Seram Kita dan jangan lupa like video ni. Lepas tu korang komen dekat bawah banyak-banyak. Korang komen, betul ke apa benda yang aku buat ni? Betul ke apa benda yang aku nak tolong dekat Afan ni dengan ambil basikal berhantu tu dan main macam tu. So tanpa membuang masa lagi, jom kita mesej kawan Afan tu dan main basikal berhantu. Let's go. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat mesej WhatsApp kawan Afan tu. Dan sekarang ni jom kita try tanya dia terus, basikal tu kat mana? Jom kita pergi ambil basikal tu. Lepas tu kita try main. Sebab apa? Sebab aku tak naklah main basikal ni dekat rumah macam tu. Sebab dia cakap basikal tu berhantu kan. Aku tak naklah rumah ni sama naik berhantu. Ada je, berani ke? Seram lah pula. Tapi kita try tanya dia dulu, bahaya ke? Kita try tanya, bahaya ke tak? Basikal tu seram sangat ke? Hantu dia bahaya ke? Sampai dapat kacau kita yang teruk-teruk ke? Macam tu. Bahayalah basikal hantu kot. Memanglah aku nak tahu bahaya dia macam mana. Tahap berapa? 1 ke 2 ke 3 ke 10 ke? Nak aku hantar sekarang? Dia nak hantar. Masalah sekarang dah pukul 3 pagi. Takkanlah budak ni berani nak pergi hantar basikal kat rumah aku. Tapi kita try tanya dia. Nak tengok macam berani sangat budak ni kan. Kita try. Ya. Ya, kau berani sangat ke nak pergi hantar basikal tengah-tengah malam ni? Berani betul kau? Sekarang dah pukul 3 pagi. Dia beranikan aku pula. Kau tu budak tau. Sepatutnya akulah cakap dekat kau. Berani pula kau nak pergi hantar basikal tu. Ni tiba-tiba dia cakap kat aku pula berani. Tak apa, hantar je.
Kita nak tengok orang yang suka kacau Afan ni betul-betul berani ke? Kita try kacau dia pula. Tengok macam mana kan. Haha, berani kau ya. Benda ni bukan main-main. Cepat sikit. Tak apalah, biar je lah dia hantar kan. Lepas ni jangan kacau Afan dah. Kita buat semua ni untuk Afan macam tu. Dan korang pun dapat tengok sendiri, betul ke basikal tu berhantu macam tu. Gambar basikal dekat depan rumah aku. Jangan main pukul 3 pagi. Tak, masalah sekarang macam mana dia tahu rumah aku dan laju betul. Cepat betul. Afan, serius lah kawan Afan ni? Ke dia duduk sebelah rumah aku? Tapi masalah sekarang ni macam mana dia tahu kita duduk kat sini macam tu? Ambil lah. Apa-apa jadi aku tak tanggung. Hati-hati. Hehe. Sumpah aku rasa seram. Bukan sebab basikal tu, tapi sebab kawan Afan tu. Aku tak tahulah macam mana dia boleh datang sini secepat itu, teleport ke apa. Tapi tak apalah. Sekarang ni fokus utama kita nak ambil basikal tu dan kita nak main. Lepas tu kita ambil gambar, hantar dekat dia. Dah macam tu. Lepas tu keesokan tu aku harap sangat-sangat kawan Afan tu dah tak kacau Afan macam tu. So kita macam terpaksa berkorban hari ni untuk kesenangan esok macam tu. So tanpa membuang masa, dia pun dah hantar basikal dekat depan rumah aku. So jomlah kita pergi ambil sama-sama Afan So jom korang pun ikut sekali kita pergi ambil basikal tu. Aku harap sangat kawan Afan tu dah tak ada kat depan, sebab aku takut dia masuk rumah aku lah pula. Baca bismillah dulu Afan. Bismillah. Tu kan? Tu basikal tu Afan pergi ambil kejap. Memang takut lah. Memang duduk kat sini je lah. Afan, elok-elok Fan. Aku risau lah. Tengok tu basikal tu. Masuk. Weh korang, ni basikal tu. Kita orang dah ambil tau dekat luar tadi. Memang betul-betul dia hantar basikal ni dekat depan rumah aku. Ni basikal tu Fan. Jalan ke depan sikit Fan. Orang nak tengok. Weh. Tapi memang seram tau basikal ni. Korang tengok ni. Dia punya ni macam berpasir habis. Berkarat macam-macam lah. Memang nampak buruk dan seram lah macam tu. Nampak macam basikal lama yang orang tak guna macam tu. Afan ni berani pula dia naik basikal ni. Basikal ni aku rasa yang budak-budak macam bayi main. Sebab apa? Sebab basikal ni tak ada benda pengayuh tau. Biasanya basikal yang tak ada benda pengayuh ni untuk budak-budak yang tak pandai bawa basikal lagi. So dia main just tolak-tolak je macam tu. So macam Afan ni dah besar gerabak ni, tak sesuai lah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita tengok je lah Afan main basikal. So kena main macam tu je lah. Kawan Afan cakap main macam tu je. Lepas tu tak ada apa-apa. Tapi kalau kita tengok, tak adalah seram sangat kan Afan kan? Macam biasa, macam basikal biasa je. Aku rasa kawan Afan tipu Afan lah weh. Tengok tu macam biasa je, tak ada apa-apa pun. Tengok tu. Memanglah basikal tu nampak seram, tapi tak adalah seseram sampai ada hantu duduk kat atas tu. Tengok tu. Elok je Afan main. Tak ada pula kena kacau ke, kena ganggu ke, ada hantu sekali ke, tak ada pun. Kan? Ya. So tak apalah. So sekarang ni Afan nak ambil gambar tak? Ambil gambar hantar kat dia. Kan? Lepas tu Afan lepas ni orang tu dah tak kacau. Biar padan muka dia. Suka sangat kacau orang, kenapa? So Afan ready Fan? Kita ambil gambar 1, 2, 3. Kenapa? Afan? Kenapa? Kenapa api rumah aku tiba-tiba padam? Afan? Afan nak pergi mana tu? Kenapa dengan Afan? Afan? Aku dengar macam pintu tu ada orang buka tadi. Tapi tak apalah. Afan! Mana Afan? Afan? Afan?
Aku rasa aku kena letak basikal ni kat luar lah weh. Tapi basikal ni tak dekat luar lah. Sekarang ni aku rasa aku kena letak basikal ni kat luar. Sebab apa? Sebab basikal ni memang betul berhantu weh. Weh, apa asal tak boleh buka? Apa asal tak boleh buka pintu aku? Weh, mati aku weh. Weh, macam mana sekarang ni weh? Afan tak ada. Basikal tu aku tak boleh nak letak dekat luar. Weh, aku ada satu cara tau. Sebenarnya dekat rumah aku ni ada satu alat yang boleh pasang mengaji surah apa semua tu. Tapi masalahnya benda tu ada dekat bilik hujung. Dan sekarang ni benda yang tolak benda basikal ni ada dekat bilik hujung. So aku takutlah sikit. Tapi tak apalah, aku kena beranilah. Kalau tak sampai bila macam ni kan. So korang kena teman aku Bismillahirrahmanirrahim. Bilik ni weh. Tu weh. Tu benda tu. Benda mengaji tu. Alhamdulillah. Benda ni ada ruqyah sekali tau. So memang elok lah kalau aku nak pasang. Kak ni kita pasang ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Man. Hah? Pening. Apa pergi mana? Ni. Kejap. Apa pergi mana tadi? Apa yang ada? Sekejap aku tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh buka pintu. Weh, Alhamdulillah semua dah settle. Basikal tu pun kita orang dah letak dekat luar macam tu. So aku harap tak ada benda bukan-bukan jadilah weh. Serius lah kawan Afan ni. Afan serius lah kawan Afan macam tu. Kawan Afan tu memang selalu kacau macam ni dekat Afan. Tak. Dah? Dia selalu bisik. Dia selalu bisik. Dia tak ada pukul-pukul ke tak ada? Tak ada. Ay, serius lah kawan Afan ni. Kawan Afan umur sama macam Afan lah. Kawan budak macam tu. Tak tahu. Dia bukan manusia. Kan? Dia bukan manusia. Kan? Okay. Kenapa Afan tak cakap Afan yang kawan Afan tu setan? Kiranya Afan memang tak pernah nampak dia. Tak. Dia bisik je. Ha. Matilah nak. Patutlah Afan cakap benda tu selalu kacau dia. Benda tu bukan manusia. Benda tu jin syaitan weh. So guys, aku rasa video ni sampai kat sini saja. Korang tolong aku subscribe channel Seram Kita. Lepas tu like video ni banyak-banyak. Lepas tu korang komen dekat bawah banyak-banyak. Korang komenlah pasal Afan ke, pasal aku ke. Korang komenlah apa-apa pun ya. Jumpa korang next video. Bye-bye. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.